Hello. Sheriff 2 tidak ada lagi. Hai, siapa kat sini sudah tengok Sheriff musim pertama? Dulu ku pernah dikejar dulu kat tempat kerjaku dulu, pernah ku sembang dengan seniorku dulu. Ku pernah tanya dia dulu, dah tengok ke belum filem Sheriff? Dia kata tidak tengok lagi sebab dia lebih suka filem Sheriff Amerika. Ku tidak tahu kenapa dia tidak tengok. Yang ku tengok filem ni lebih bagus. Aku harap ini ada sequel kedua. Ku harap sangat ini filem Sheriff ada filem 2 tentang filem polis korup, tapi akhirnya serang juga. Ku fikir tertanya siapa watak utama dia, Sheriff ke atau Mike Killer? Cepat-cepatlah ada filem kedua. Kenapa tak buat filem solo Mike Killer, tapi tak buat filem kedua apa ini? Bilakah mereka nak buat balik filem itu? Filem Sheriff 2 bilakah akan ada? Nasiblah. Tak ada kerja, tak ada itu. Kesian pelakon tak ada kerja. Kasihan sekali pelakon zaman sekarang. Susah betul nak cari kerja. Untung ada orang buat filem bertajuk Sheriff. Kalau tidak, confirm tak ada kerja. Sheriff 2 bilakah kan ada? Ku sembang dulu macam dekat kakakku, sawan kawanku, tanya dia tentang filem itu. Dia tidak tengok, tapi ku tengok. Wow, memang gempak filem itu. Sayang sekali tiada sequel kedua.